Alright guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Pagi ni aku nak casting haruan lagi dekat spot belakang ni, macam korang tengok ni. Jadi spot ni aku dah lama tak masuk guys. Lebih kurang dalam 3 tahun jugalah guys aku tak masuk spot ni. Dah aku masuk sawit ni time ni kecil sikit lah, rendah sikit kan. Jadi lama dah aku tak masuk guys spot ni, sebab spot ni pun dulu spot ni heaven guys kan. Haruan kat sini memang besar. Hari ni aku nak try lagi kan, setelah 3 tahun tak masuk. Ni aku nak test lagi, tengok kat sini macam mana. Ada apa penghuni lagi kita kat sini. Sebab sekarang ni tengah musim hujan, jadi air tengah naik sikit guys. Kalau tak belah sini dia kering lah, air naik sikit. Dan macam korang tengok kat belakang ni, spot-spot kat sini dia dah tertutup dengan kapet hijau guys. Macam lumut-lumut hijau tu. Saya tak barang dulu, lepas tu kita terus mancing guys. Kita minta adalah hasil untuk pagi ni guys. Kita minta tak kumpau. Okay, buat dulu sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, like, comment dan share. Let's go guys, jom kita mancing. Kita test daripada luar-luar ni je. Kita tengok macam mana, ada tak. Bismillah. Ada seekor 2 ekor pun jadi ya guys. La ilaha illallah. Tak lekat guys. Tak lekat. Ui, ada guys. Kejut aku. Allah, ni dah mula ni. Tak besar lah, tapi okey lah pada aku. Tak kena tadi soft rock. Tak kena hook air ni. Alright guys, so tadi aku pakai soft rock, dia sambar tak lekat guys. So aku nak try pakai SP kali hitam. So kita test lagi guys. Kan strike guys. Alhamdulillah kena juga. Okay, so inilah dia. Haha, strike juga. Agak sinilah tadi yang sambar aku punya soft rock tak lekat. So aku tukar kepada SP guys. Tukar kepada SP. Main celup-celup dalam sikit. Alhamdulillah baru kena. Waduh guys, strike pertama. Alhamdulillah. Mantap ya. Okey, boleh tahan saya. Aku ingatkan curut je. Boleh tahan juga saya sedia guys. Boleh tahan saya sedia. Okey, step pertama. Alhamdulillah. Padu. Mantap guys. Okey kan. Kita sini. Tengok sini macam okey sikit. Kita test tengok. Mana tahu ada kan. Bismillah. Ui, baru sekali baling guys. Alhamdulillah. Good size juga ni. Baru baling sekali guys. Betul guys, ada guys. Alhamdulillah. Strike kedua. Aku baru cakap mana tahu ada. Betul ada guys. Lebih kurang size tadi lah. Boleh tahan lah. SP dia telan dalam guys. Telan dalam SP. Boleh tahan. Okey. Aduh guys, baru cakap guys. Alhamdulillah. Aku nampak dia ambil nafas guys. Aku nampak dia ambil nafas.
Baling. Alhamdulillah ada makan. Okey. Alhamdulillah. Strike ketiga guys. So kat sini je dah 2 kali dah. Oh banyak juga arwah kat sini. Lama tak mancing guys. Ni dia. Alhamdulillah. Mantap. Aduh guys. Aku nampak dia ambil nafas dekat ujung sana tu. Dia timbul dia ambil nafas kan. Aku balik pakai SP. Alhamdulillah dia makan. Waduh. Pun mata guys. Aduh. Alhamdulillah rezeki. So kat sini tempat dia agak berbau sikit guys. Pasal korang tengok dia punya baja masih ada lagi. Lepas tu dia dah baja. Lepas tu dia bercampur pula dengan air parit ni kan. Jadi bau dia tu menyengat guys. Bau dia tu mana ada punya baja menyengat bau dia guys. Tak apa, kita test dulu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, bahaya guys. Banyak gila pelepah. Belah tengah ni dalam guys. Tengok tak nampak dasar tu. Tengah ni. Strike punya. Strike guys. Aku saja baling. Alhamdulillah. Okey. Strike guys. Ingat ke sangkut. Nah, okey. Alhamdulillah. Aduh. Apa yang sangkut ni? Tak guys. Okey, ni kapet hijau guys depan ni. Kapet hijau. Bawah tu banyak pelepas sawit lah. Alhamdulillah. Alright guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni. Adalah juga manis-manis strike. Cuma aku sebenarnya tak puas lagi guys nak gasak tempat ni kan. Sebab yelah dah lama tak datang spot ni. Dia ada je guys haruan ni, cuma dia kena pujuk sikit kan. Pakai soft rock dia payah sikit sebab dia banyak nyorok dekat celah-celah samai kan. Lepas tu dekat bawah-bawah pelepas sawit. Jadi aku tukar pakai SP. Barulah galak nak makan guys. Jadi macam korang tengok belakang ni, nampak tak? Spot dia memang heavy cover guys kan. Jadi memang kena standby umpan banyak-banyak sebab kalau cukai at least ada lagi kan.
Kalau bawa 1-2, kalau cukai habis balik awal guys. So guys, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Aku rasa maybe aku nak repeat balik kat spot ni untuk video akan datang guys. Okay, jadi stay tune dan jangan lupa subscribe guys. Okay, bye bye, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video guys. Bye bye.